dikongsikan oleh Ustaz Hushairi bin Saleh. Ustaz Hushairi bin Saleh ni orang Terengganu, tapi pernah berkhidmat di IPTIP Perlis beberapa tempoh yang lama dululah. IPTIP dah berubah, tapi dia orang Terengganu yang pernah berkhidmat sini. Dan buku ni RM10 je satu. Cuma nantilah saya akan usahakan nak cari dalam satu bilangan yang agak banyak sikit. Kita akan fokus baca yang ni je. Mudah, ringkas, sebab dia dah berwarna macam ni dan dia dah ada bahagian-bahagian yang senang lah untuk kita nampak lagi. Dan saya rasa perlu untuk diperkenalkan. Termasuklah isu-isu semasa, bab faraid, semua adalah ni. Pengurusan, birokrasi, semua adalah ni. Termasuklah isu-isu yang begitu hangat sekali ialah pewarisan tanah felda. Di Malaysia ni pewarisan tanah felda lah yang paling panjang. Ni sampai 4